Tengok ni guys, Jetour Dashing. Jenama baru, model baru dah masuk Malaysia. Paling outstanding sekali harga dia. Walaupun Dashing ni SUV segmen C sama dengan Chery Tiggo 7, harga dia lagi murah daripada Omoda 5 yang segmen B. Untuk Malaysia ada dua variant, harga start bawah RM110,000. Lepas tu dia tambah lagi diskaun RM2,000, waranti kereta 7 tahun, waranti enjin 10 tahun, 1 juta kilometer. So value dia super, styling pun gempak juga. Tengok kat depan ni CP-CP nampak macam Lamborghini sikit. Lepas tu dia ada pop-out door handles dan lampu belakang ni pun shape dia lawa dan ada motif checkered flag. Masuk dekat dalam, seat design dia boleh tahan sporty dan dia punya gear lever dia ada ala-ala joystick kapal terbang. Dia punya quality pun not bad, mostly soft touch lah. Plus ada banyak highlight warna merah. Dia punya design kunci pun cool dan dari launch pun dia dah ada Apple CarPlay dengan Android Auto wireless. Yang kurang best dia rasa macam skrin dia tak cukup besar nak matchkan dia punya design. Plus untuk Malaysia kita dapat design dashboard yang completely lain compared to China punya model. Satu lagi yang tak best, design steering dia ni nampak sangat dia copy Mercedes-Benz. Tapi pintu dia ada bagi tempat kecil nak taruh payung lipat yang kecil. Yang ni memang clever lah. Dekat belakang pun space dia bagus, ada sunroof besar dekat atas, corong aircon dekat tengah dan lantai dia rata. Next, engine dia 1.5 litre 4-cylinder turbo, unit sama dengan Omoda 5. Tapi kalau Chery tu dia pakai CVT, yang ni dapat DCT 6 kelajuan. Last kali safety, tapi pasal ni aku kecewa sikit. Base model dia cuma ada 4 airbag, top model pun tak ada ADAS babe. So walaupun harga kereta ni bagus, dia ada pros and cons dia sendirilah. Brand Jetour ni dia akan startkan local assemble CKD dekat Johor bulan depan dan dia ada plan juga nak export kereta ni pergi ASEAN, Australia dan Middle East. So ini dia guys, Jetour Dashing dekat Malaysia. Best ke tak best? Tulis kat bawah.